Kisah seram hari ini. Abaikan filter yang acak-acak ada telinga ni. Sebab itu bukan telinga aku. Filter tu memang auto. Sebab kalau aku pandang sini, dia tak ada. Okay. Siapa yang tahu channel aku memang tak tunjuk muka dan aku punya signature lah. Balik kepada kisah seram kita. Benda ni baru je terjadi, iaitu petang semalam waktu aku balik kerja. Petang semalam 19 hari bulan, iaitu hari Isnin. Aku balik kerja sampai rumah pukul 6.12 minit. Memandangkan sekarang ni musim hujan, langit tu tak berapa nak cerah lah bila aku balik tu. Sebab kan 2-3 hari sebelum ni kan macam kemarau kan. Tiba-tiba musim hujan, which aku tak complain lah. Aku sampai rumah tu memang tak ada orang dekat rumah. Sebab kebetulan waktu tu orang lain ada urusan dan diorang keluar daripada rumah. Time tu baru gerimis manja gitu. Dan aku rasa macam seram sejuk tau waktu aku balik tu. Tahu tak kenapa? Dah tak ada orang kat rumah waktu aku balik tu. Gerimis, tak berapa nak terang tapi tak berapa nak gelap. Baru pukul 6 tapi dah macam malam. Selalu